Assalamualaikum dan selamat pagi kepada rakan-rakan sekalian. Saya Wan Ibn ditemani oleh Nur Hanan dan juga Nur Azwanida akan membentangkan dengan terperinci berkenaan kepelbagaian sosio budaya dalam dunia pendidikan. Kita akan melihat sosio budaya ini merangkumi setiap aspek yang berada di sekolah. Sebelum saya teruskan dengan lebih detail lagi, saya telah sediakan satu video untuk ditonton bersama. Dari dulu. Selamat pagi semua. Sebab saya dapat jumpa dengan macam-macam jenis perangai. Saya Kavita. Tapi Ada yang peramah, saya Aishwarya. ada yang suka melawak, Orang panggil saya Tazil. dan ada yang tak pasti jika mereka akan diterima. Budak seorang ni selalu jauhkan diri. Walaupun dengan saya, cikgu dia. Soalan macam ni pun silap juga. Belajar ni memang lemah dalam bahasa Malaysia. Susahlah. Tapi saya nampak dia ada potensi. Jadi, selagi saya mengajar di sini, saya bertekad untuk membantu dia. Daripada seorang yang mengajar, kali ni saya pula yang diajar. Raya ni semua datang buat cikgu ya. Lama-kelamaan, saya dapat rasakan jurang antara kita semakin rapat. Akhirnya ada juga perubahan. Tapi mungkin diperlukan sikit masa lagi. Sebagai cikgu, syukurlah kerana mereka yang banyak mengajar saya. Okey, berdasarkan video tadi, kita dapat melihat beberapa faktor-faktor penting atau perkara-perkara penting yang berkait rapat dengan tajuk sosio budaya. Sebelum kita pergi dengan lebih detail lagi, secara umumnya sosio budaya ini kita boleh bagi kepada dua patah perkataan, iaitu kombinasi antara perkataan sosial dan juga budaya. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, sosial ini merujuk kepada masyarakat atau hubungan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Manakala untuk budaya pula, ia lebih merujuk kepada cara hidup dan nilai kepercayaan dalam sesuatu kelompok masyarakat. Apabila digabungkan, ia merupakan salah satu perhubungan ataupun interaksi yang berlaku mengikut kepada etnik ataupun cara hidup masyarakat itu sendiri. So, seperti kita tahu, sebagai seorang yang berbangsa Melayu, kita mempunyai adat resam kita sendiri dan berlainan dengan adat daripada orang yang berbangsa Cina dan juga India. So, merujuk kepada Lev Vygotsky pula yang lebih terkenal dengan ikon sosialis, ia menyatakan bahawa sosial budaya ini ialah sesuatu yang estetik, bukan sesuatu yang estetik, tapi ia akan dibentuk dan berubah mengikut peredaran zaman sendiri dan juga pengalaman murid itu sendiri. Dan ia menjadi satu pembelajaran yang membantu mereka untuk berinteraksi, terutamanya apabila murid daripada sekolah rendah akan berinteraksi dengan guru yang lebih dewasa. So, dalam konsep kepelbagaian sosio budaya dalam pendidikan ini, kita dapat lihat dalam sesebuah sekolah ini, mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang dan variasi kehadiran murid itu sendiri. Sebagai contoh paling ringkas, kita boleh lihat dalam sesebuah kelas itu, di sekolah kebangsaan, kita akan dapat tiga kaum yang berbeza, iaitu kaum Melayu, Cina dan juga India. Selain daripada itu juga, taraf ekonomi keluarga ataupun ibu bapa mereka juga menjadi salah satu kepelbagaian sosio budaya ini. Dan apabila berlaku perbezaan antara kepelbagaian ini, terdapat satu interaksi yang luar biasa akan berlaku sesama mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor kepelbagaian sosial budaya. Kita sebagai guru, kita tidak boleh melihat murid sebagai satu kelompok yang seragam. Sebaliknya, kita perlu memahami bahawa setiap daripada mereka adalah berbeza. Seperti yang tertera di slide, bangsa dan etnik adalah faktor yang pertama. Kepelbagaian adat dan norma. Setiap etnik yang membawa sistem nilai, pantang larang dan adat resam yang berbeza ke dalam bilik darjah. Poin yang kedua adalah interaksi sosial.
Interaksi sosial etnik mempengaruhi cara murid berinteraksi. Guru perlu peka agar tidak berlaku polarisasi kaum di mana murid hanya berkelompok dengan kaum mereka sendiri. Poin yang seterusnya adalah sensitiviti budaya. Sensitiviti budaya, pemahaman guru terhadap latar belakang etnik membantu mengelakkan konflik komunikasi dan memastikan proses pengajaran. Sebagai contoh, perbezaan cara berkomunikasi antara murid etnik Melayu yang mungkin lebih berkias berbanding murid etnik lain yang lebih terus terang. Ini boleh menimbulkan salah faham jika kita tidak urus dengan baik. Sebagai contoh, perbezaan cara berkomunikasi antara murid etnik dengan murid bangsa Melayu. Murid bangsa Melayu ini lebih berkias berbanding dengan murid etnik yang lebih suka berterus terang. So, ini tidak boleh menimbulkan salah faham jika jika kita tidak urus dengan baik. Sebagai guru, kita perlu mengelakkan stereotip. Stereotip ini bermaksud guru tidak boleh terus menghukum murid tersebut. So, kita tidak boleh menganggap semua murid daripada etnik tertentu mempunyai gaya belajar yang sama, gaya berkomunikasi yang sama. Sebaliknya, kita perlu menggunakan kepelbagaian ini untuk mengadakan aktiviti pembelajaran kolaboratif yang merentas kaum sekaligus memupuk integrasi nasional selaras dengan aspirasi KPPT. Faktor yang seterusnya, struktur kelas sosial. Struktur kelas sosial terbahagi kepada 3 poin, iaitu jurang digital sumber. Murid daripada kelas sosial tinggi T20 biasanya mempunyai akses yang lebih baik berbanding dengan murid B40. Poin yang seterusnya adalah sokongan ibu bapa. Tahap pendidikan dan pendapatan ibu bapa juga mempengaruhi sokongan nutrisi, kestabilan, emosi dan bantuan akademik di rumah. Poin yang seterusnya adalah kesamarataan peluang. Guru berperanan memastikan jurang ekonomi ini tidak menghalang kepada kejayaan akademik murid. Sebagai contoh, murid daripada keluarga T20 seperti yang kita tahu mungkin didedahkan dengan bahan bacaan yang luas, peranti digital yang canggih di rumah, manakala murid B40 mereka mungkin mempunyai potensi yang sama besar tetapi kekurangan kepada akses seperti tools laptop ataupun alat bantuan pembelajaran. Kita sebagai guru perlu mempraktikkan equity pendidikan. Maksudnya, kita kena ada keadilan. Kita kena pandang semua murid sama rata. Keadilan bermaksud bukan memberi murid benda yang sama, tetapi memberi apa yang diperlukan oleh setiap murid. Guru harus menjadi ejen mobility sosial yang membantu murid B40 merapatkan jurang prestasi melalui sokongan emosi dan akademik yang lebih intensif. Poin yang seterusnya, bahasa dan dialek. Bahasa ibunda versus bahasa penghantar. Seperti yang kita tahu, murid yang lebih selesa menggunakan bahasa ibunda ataupun dialek pekat seperti dialek Kelantan ataupun bahasa suku kaum di Sabah mungkin menghadapi kesukaran memahami istilah teknik dalam bahasa Melayu standard. Yang kita tahu, bahasa dialek setiap negeri adalah dialek yang berbeza-beza. Contoh perkataan macam lari. Bahasa Melayu kita guna lari. Tapi murid yang duduk di negeri seperti Kelantan, dia faham lari itu adalah punggah. Seterusnya, laras bahasa. Guru perlu menggunakan laras bahasa yang sesuai, jelas dan berkesan agar mesej akademik sampai kepada semua murid tanpa mengira latar belakang linguistik mereka. Contohnya, seperti yang saya bagi tadi, contoh untuk negeri Kelantan. Ini adalah contoh murid di pendalaman Sabah.
yang menggunakan dialek pekat, yang mungkin merasa mereka akan rendah diri untuk menjawab soalan bahasa Melayu standard kerana takut ditertawakan. Kita sebagai guru harus memainkan peranan sebagai komunikator yang inklusif. Jangan sesekali memperkecilkan dialek murid. Kita kena faham juga kita berada di kawasan mana, supaya kita dapat menarik minat murid untuk belajar. Seterusnya, faktor-faktor kepelbagaian budaya yang seterusnya adalah geografi. Faktor yang pertama, bandar versus pendalaman. Murid di bandar terdedah kepada gaya hidup yang digital, yang pantas. Tapi murid yang di pendalaman seperti konteks Sabah mungkin lebih terikat dengan budaya komuniti setempat dan alam semula jadi. Seterusnya, pendidikan. Kawasan pendalaman sering menghadapi cabaran dari segi logistik dan akses kepada kemudahan pendidikan yang canggih. Seterusnya, empati guru. Seperti petikan UNICEF, guru yang memahami geografi setempat atau berasal dari komuniti tersebut lebih mudah berempati dan menyesuaikan kaedah pengajaran mengikut keperluan realistik murid di kawasan itu. Okey, sebagai contoh, seperti merujuk kepada petikan UNICEF 2019, seorang guru di pendalaman perlu sedar bahawa pengalaman hidup muridnya mungkin berkisarkan tentang alam semula jadi dan pertanian. Jika guru menggunakan contoh naik komuter ke KLCC dalam soalan matematik, mungkin murid susah untuk membayangkannya. Sebagai guru, kita perlu melaksanakan pedagogi yang responsif budaya. Kita perlu bawa konteks setempat. Sebagai contohnya, kita perlu bagi contoh yang ada dekat tempat tersebut, bukan kita bagi contoh di luar kawasan tempat tersebut. Kadang murid tak dapat tangkap pun apa yang kita nak sampaikan. Okay. Berdasarkan pembentangan yang telah dilakukan oleh Nur Hanan berkenaan faktor-faktor kepelbagaian sosial budaya di sekolah ini, kita dapat membuat satu kesimpulan implikasi apa yang akan berlaku sekiranya guru mengambil berat ataupun tidak mengambil berat terhadap kepelbagaian sosial budaya ini. So, yang pertama, kita boleh tengok dalam aspek pembelajaran dan pengajaran dan juga pembelajaran ataupun secara akronimnya ialah PDP. So, pertama, pendekatan pengajaran akan menjadi lebih fleksibel dan lebih kepada responsif terhadap budaya itu sendiri. Ini dapat membantu terutamanya murid-murid yang berlainan kaum. Sebagai contoh, untuk kaum India akan lebih belajar lebih mendalam berkenaan bangsa Melayu. Sebagai contoh yang paling kita boleh relate ataupun kita boleh kaitkan ialah dalam satu pembelajaran untuk subjek matematik. Untuk proses penambahan, guru-guru boleh menggunakan makanan-makanan daripada pelbagai kaum ini. Sebagai contoh, satu tose tambah satu tose akan menjadi dua ketupat. Macam tu konsep dia. Maknanya untuk gambar tose ni dia berkait rapat dengan kaum India, di mana mereka akan lebih tertarik untuk tahu, oh, satu tose ni tambah satu tose ni akan dapat dua ketupat. Dua ketupat ni melambangkan satu tambah satu menjadi dua. So, dua ketupat ni pula akan menarik minat kaum murid-murid berbangsa Melayu, di mana mereka dah tahu satu tambah satu ni akan menjadi dua. Okey. Dan seterusnya, guru-guru juga dapat menggunakan pedagogi inklusif ataupun differentiated instruction. So, kita pergi kepada pedagogi inklusif ni. Pedagogi inklusif ini merujuk kepada satu proses pengajaran yang melibatkan semua kaum tanpa mengambil kira mereka punya hak, tanpa mengambil kira mereka punya status ataupun bangsa. Di sini, guru-guru perlu memainkan peranan yang penting, di mana mereka tidak boleh mengabaikan murid yang berlainan bangsa. Sebagai contoh, murid kaum India akan diletakkan di sebelah kiri, tidak mengambil bahagian dalam apa yang diajar semasa di dalam kelas. Untuk differentiated instruction ataupun
arahan berbeza ini, dia lebih tertumpu kepada guru itu memberikan arahan yang mudah difahami oleh semua murid di dalam kelas. Sebagai contoh, kita ambil kira dari aspek ekonomi keluarga. So, daripada aspek ekonomi keluarga, bagi murid-murid yang berada di dalam keluarga B40 ini, mereka lebih selesa menggunakan bahasa pasar. So, dari situ guru boleh mengajar mereka menggunakan bahasa pasar, akan tetapi mereka juga perlu diterapkan sedikit demi sedikit bahasa yang secara teknikalnya betul dalam penggunaan karangan ataupun penulisan dalam bahasa Melayu. Yang ketiga ialah mengaitkan isi pelajaran dengan latar belakang pengalaman murid itu sendiri. Ini yang paling utama kerana setiap pengalaman yang mereka lalui dalam masa kanak-kanak ataupun semasa mereka bersekolah akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjadikan pembelajaran mereka lebih berbanding. So, dengan ini setiap murid dapat melakukan aktiviti tersebut kerana mereka telah mendapat pengalaman itu sebelum mereka hadir ke sekolah, dan mereka akan rasa lebih teruja untuk melakukan sesi perbicaraan bebas di hadapan kelas, dan ini akan dapat memastikan setiap murid yang mendengar tu mempelajari apa yang rakan mereka telah lakukan berdasarkan pengalaman murid itu sendiri. So, untuk implikasi kedua, kita akan pergi kepada interaksi sosial murid. So, interaksi sosial murid ini akan ada 3 implikasi utama, iaitu membina toleransi dan juga hormat antara budaya. Ini merupakan salah satu perkara penting kerana di Malaysia juga kita hidup dalam pelbagai kaum. So, apabila sikap toleransi dan hormat antara budaya ini dapat dibentuk daripada kecil lagi, maka Malaysia akan lebih aman dan sejahtera pada masa akan datang. So, dari sini saya boleh bagi contoh ringkas. Bila tiba bulan Ramadan ataupun bulan puasa, bagi kaum Melayu ataupun Melayu berbangsa Islam, mereka akan berpuasa selama 30 hari ataupun sebulan. So, semasa jangka masa ini, kebiasaannya murid-murid yang berlainan bangsa, mereka sudah memahami yang murid-murid bangsa Melayu ini akan berpuasa, dan mereka seboleh-bolehnya akan makan secara bersembunyi ataupun sorok-sorok untuk mengelakkan murid-murid yang berbangsa Melayu ini ataupun beragama Islam ini terliur daripada perbuatan mereka itu sendiri. Okay. Seterusnya, ia juga akan menggalakkan kerjasama dan komunikasi efektif. Saya boleh ambil satu contoh ringkas. So, apabila dalam satu kelas bahasa Inggeris, guru telah menetapkan bahawa untuk berbual dalam kelas ini, mereka harus berbual dalam bahasa Inggeris. So, dari sini mereka akan cuba sesama sendiri untuk berbual dalam bahasa Inggeris supaya dapat mengelakkan diri mereka berada dalam satu hukuman yang dikenakan oleh guru. Dan yang ketiga ialah risiko stereotip dan diskriminasi. Saya percaya saudari Hanan telah membentangkan berkenaan stereotip ini, bermaksud menghukum dan menganggap sesuatu perkara itu menjadi normal. So, kebiasaannya kita telah dibesarkan ataupun diprogramkan bahawasanya bangsa-bangsa ini akan mempunyai masalah-masalah tersendiri. Akan tetapi, dengan kehadiran kepelbagaian sosial budaya ini, guru-guru perlu memainkan peranan yang penting supaya mereka tidak akan melahirkan stereotip tersebut. Yang ketiga ialah pencapaian akademik. So, paling utama ialah achievement gap ataupun jurang pencapaian antara murid. Hal ini kerana kita dapat lihat perbezaan ini antara taraf ekonomi keluarga itu sendiri, di mana murid-murid yang berada dalam golongan B40 akan mempunyai pencapaian yang lebih rendah berbanding keluarga T20. Akan tetapi ini bergantung kepada affection ataupun kasih sayang yang telah diberi oleh keluarga itu sendiri. Selain daripada itu juga, perbezaan akses kepada sumber pendidikan dan keperluan intervensi berbeza mengikut murid. So, yang keempat, ini lebih tertumpu kepada persekitaran pembelajaran sendiri. So, yang pertama ialah keperluan suasana inklusif, selamat dan adil. Apabila berlakunya toleransi hormat antara budaya ini, maka terhasillah satu kelas yang ceria, selamat, dan murid-murid ini akan merasa lebih seronok untuk datang ke sekolah kerana mereka dapat kawan bukan sahaja sesama bangsa, mereka juga ada kawan berbangsa yang lain. So, selain daripada itu juga,
hasil daripada kehadiran suasana kelas yang inklusif dan ceria ini, ia juga dapat meningkatkan keyakinan murid dalam melakukan sesuatu penglibatan. Dan daripada situ, kepelbagaian ini dapat dijadikan sekolah tersebut sebagai satu norma ataupun budaya yang tersendiri bagi sekolah tersebut. So, untuk peranan guru, saya tidak akan sentuh dengan lebih detail kerana saudari Azwan Ida akan lebih menjelaskan secara terperinci. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Baiklah, peranan yang pertama, guru sebagai menyampaikan nilai dan norma sosial, di mana guru berperanan untuk menanam nilai universal ke dalam diri murid-murid. Nilai universal ni bermaksud nilai yang dipupuk dalam diri murid tanpa mengira bangsa, budaya dan juga kaum. Contohnya seperti hormat menghormati, toleransi antara kaum dan agama, kerjasama dan juga empati. Di mana dalam bilik darjah yang ada pelbagai budaya, pelbagai latar belakang, guru perlu pastikan setiap murid faham untuk memupuk dan mengamalkan nilai ini supaya interaksi sosial berlaku secara positif. Contohnya, jika berlaku perselisihan faham antara perbezaan kaum dalam kelas, guru perlu menegur murid tersebut. Contohnya, seorang murid mempersendakan budaya lain. Jadi sebagai seorang guru, perlulah menyampaikan nilai dan norma kepada murid tersebut dan menjelaskan dengan penuh berhemah tentang cara untuk menghormati budaya lain. Baiklah, yang seterusnya, guru menjadi role model, iaitu model teladan, di mana guru bertingkah laku dan menjadi contoh yang langsung kepada murid, di mana guru bertindak sebagai role model yang terbaik, di mana guru perlu tunjukkan sikap adil, tanpa bias, tanpa mengira budaya dan agama. Kemudian guru perlu menggunakan bahasa yang sopan dan inklusif serta menghormati semua latar belakang murid. Contohnya, semua guru perlulah memberikan layanan yang sama rata dalam kelas walaupun terdapat pelbagai budaya dan juga latar belakang. Yang ketiga, guru perlu menggalakkan interaksi sosial yang positif, di mana guru bertindak untuk menjadi pemudah cara untuk membina hubungan antara murid yang terdiri daripada latar belakang yang pelbagai. Antara perkara yang guru boleh lakukan adalah dengan menggalakkan kerja kumpulan dan mewujudkan aktiviti kolaboratif dalam kelas. Guru juga boleh mengurangkan jurang sosial dalam kelas. Contohnya, guru boleh melakukan aktiviti kumpulan dengan meletakkan setiap kumpulan tu ada murid yang terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi interaksi sosial yang positif akan berlaku. Yang keempat adalah guru berperanan menguruskan kepelbagaian dalam pengajaran, di mana guru perlu mengenal pasti latar belakang setiap murid dan juga menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan latar belakang murid yang sesuai. Guru boleh gunakan kaedah pengajaran yang berbeza, boleh mengambil kira perbezaan bahasa dan juga budaya dan mengelakkan kandungan yang bersifat bias budaya. Contohnya seperti Nur Hanan ada katakan tadi, boleh gunakan bahasa yang sesuai. Contohnya, gunakan bahasa Kelantan kalau kita di negeri Kelantan. Kalau kita sebagai guru, perlulah sentiasa menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di sekeliling kita. Okey, yang kelima, guru perlulah membentuk identiti dan jati diri murid, di mana guru perlu membantu murid itu untuk mengenal diri mereka sendiri dan menghargai identiti masing-masing. Guru boleh menggalakkan murid untuk bangga dengan budaya mereka sendiri dan waktu yang sama menghormati budaya orang lain dan juga dapat membentuk identiti nasional yang seimbang. Sebagai satu inisiatif, guru boleh melakukan satu program, di mana program untuk mengenal budaya masing-masing ataupun mengenal warisan masing-masing. Dan dalam program ini, guru boleh menjelaskan tentang budaya yang ada dan juga memberikan satu pendedahan tentang budaya-budaya yang lain yang murid boleh mengenal pasti, menyayangi dan menghormati budaya yang lain. Yang keenam,
adalah mengurangkan konflik dan juga diskriminasi, di mana guru berperanan penting untuk menangani isu sosial dalam kalangan murid. Yang pertama, jika terdapat sebarang konflik, guru perlulah mengenal pasti sebarang konflik yang berlaku dan pastikan dapat diselesaikan dengan baik, terutama yang melibatkan hubungan antara kaum. Kemudian menjadi mediator yang adil dan juga mendidik murid tentang kesan diskriminasi. Yang ketujuh, peranan guru adalah mewujudkan persekitaran pembelajaran inklusif, di mana memastikan semua murid merasa diterima tanpa mengira latar belakang. Okey, sebagai guru perlulah memberi peluang yang sama rata dalam pembelajaran, kemudian menghargai kepelbagaian sebagai kekuatan untuk berada di dalam bilik darjah. Okey, sesuatu kekuatan ini adalah terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai budaya dan juga pelbagai latar belakang yang berada di dalam bilik darjah. Guru juga boleh menjadikan salah satu role model dengan menggunakan kekuatan kepelbagaian ini dalam kelas. Seterusnya, mewujudkan suasana kelas yang selamat secara emosi, di mana mewujudkan satu emosi yang positif dengan menggunakan perbeza kepelbagaian budaya. Okey. Seterusnya, setelah Nur Hanan dan juga Wan Izin telah membentangkan beberapa topik, saya akan teruskan dengan kepentingan persekitaran inklusif. Kenapa pentingnya persekitaran inklusif ni adalah untuk memastikan semua murid rasa dihargai dan diterima. Kadang-kadang murid yang ada dalam pelbagai latar belakang ni, terutama murid yang dari budaya yang berbeza daripada majoriti yang ada dalam kelas, mereka akan rasa lebih tidak yakin dan tidak motivasi. So, guru perlu wujudkan persekitaran inklusif supaya murid itu lebih rasa dihargai dan diterima dalam kelas. Seterusnya, kepentingannya adalah untuk mengurangkan diskriminasi seperti yang saya cakapkan tadi, untuk memberikan murid itu rasa diterima dan dihargai. Dan juga perlunya kepentingan persekitaran inklusif ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan pencapaian akademik. Jika seorang murid rasa diterima, dihargai, dia akan rasa lebih selamat dalam kelas dan lebih motivasi untuk belajar, dan kemungkinan mereka boleh lebih terselah dalam pencapaian akademik. Yang seterusnya adalah dapat membina perpaduan dalam kalangan murid yang berbilang bangsa. Okey, baiklah. Yang seterusnya, kesimpulan. Daripada apa yang kita telah bentangkan tadi, saya dapat simpulkan yang kepelbagaian sosial budaya adalah satu realiti dalam pendidikan, di mana perbezaan murid perlu dilihat sebagai ejen kekuatan, bukannya halangan. Kemudian, guru perlu mengurus kepelbagaian secara bijak dan juga sensitif tentang budaya dan juga kepelbagaian budaya dalam bilik darjah, dan memastikan keadilan pendidikan tanpa mendiskriminasikan mana-mana pihak. Seterusnya, hasil persekitaran inklusif tersebut dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi maupun sosial, dan juga dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain. Jadi itu sahaja perbentangan daripada saya, Nur Azalida, dan juga Nur Hanan dan juga Wan Izzuddin. Sebarang persoalan boleh dikemukakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat sini saya ada satu soalan, mana saya tertarik dengan video yang korang tayangkan pada awal pembentangan tadi, di mana dalam video tu kita nampak adanya seorang guru dan juga seorang murid yang spotlight dia bagi kat murid tu, di mana murid tu tidak fasih berbahasa Melayu. Okey, soalan saya, bagaimana seorang guru boleh membantu murid tersebut untuk membolehkan murid tu menjadi fasih berbahasa Melayu ataupun boleh untuk berbahasa Melayu? Itu saja. Terima kasih pada penanya soalan. Okay. Macam video tadi tu, dia menerangkan tentang cara guru tu bagi sokongan dekat murid tu, tapi bukan cara sokongan tu direct ke murid tu, tapi dia menggunakan guru tu menggunakan
kawan-kawan, rakan sebaya untuk memberi sokongan kepada pelajar tersebut. Seterusnya, cara untuk menangani murid yang kurang fasih berbahasa Melayu, guru boleh gunakan menggunakan visual, gambar ataupun menggunakan bahasa yang mudah faham supaya murid tu tak ada rasa tekanan. Contohnya perkataan yang mudah macam mungkin kita menggunakan perkataan faktor sebagai contohlah, faktor. Tapi murid yang dia tak berapa faham faktor tu apa, mungkin guru macam menggunakan bahasa pasal seperti macam macam sebab dia macam ni itu contoh. Selain itu, selain kita bagi support system, bagi secara visual ataupun gambar, guru perlu ada satu sifat iaitu sifat sabar dan bagi masa untuk murid tu menyesuaikan diri tanpa rasa terpinggir pun dekat dalam kelompok tersebut. Assalamualaikum. Jadi saya nak tanya satu soalan. Kalau dekat sekolah, murid tu berjumpa lah kan dengan pelbagai kaum. Mungkin di rumah dia jumpa dengan kaum dia sendiri. Jadi mungkin kalau di sekolah tu dia jumpa dengan kaum yang lain, mungkin ada konflik atau gaduh dan sebagainya. Jadi saya nak tanya, soalan saya berbunyi, apa tindakan jika berlaku konflik antara murid yang berlainan kaum? Itu saya jawab soalan saudara ya. Konflik yang melibatkan pelbagai kaum ni selalunya memang akan ada, terutama di sekolah. Selalunya isu yang melibatkan konflik ni adalah disebabkan murid lain mempersendakan agama lain, menjadikan satu budaya atau agama tu sebagai satu gurauan. So guru perlu berperanan sebagai mediator, iaitu mediator ni adalah pihak ketiga ataupun individu yang jadi orang tengah untuk selesaikan konflik. Sebagai guru perlulah menjadi mediator yang adil, di mana tak ada bias, mendengar cerita untuk kedua-dua belah pihak supaya setiap pihak tu rasa diri mereka diterima, rasa diambil berat dan juga rasa tidak dipinggirkan, tak ada rasa berat sebelah, tak ada rasa pilih kasih. So guru perlu mendengar cerita kedua-dua belah pihak dan memberikan jalan solusi yang terbaik. Waktu yang sama juga guru boleh terapkan nilai murni seperti menghormati budaya lain dan juga memberikan mereka satu pendedahan tentang budaya-budaya lain, bukan sekadar untuk selesaikan konflik, tapi terapkan juga orang tentang interaksi pembelajaran sosial. So mereka akan lebih mengenali dan memahami apa itu nilai universal yang mereka patut terapkan. So dalam cerita ni, konflik itu adalah perkara biasa, tapi sebagai guru perlulah menjadi mediator mereka, perlulah menjadi pendengar yang baik dan perlu menjadi seseorang yang boleh menyelesaikan konflik dengan baik tanpa bias. Itu adalah cadangan dan pendapat daripada saya. Okey, ada apa-apa soalan lagi kan? Ada ni. Okey, terima kasih. So saya anggap untuk pembentangan ini saya harap semua faham. Dan sekian saja daripada kami. Terima kasih.